mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, pemain prolific Johor Darul Takzim JDT iaitu Bergson Da Silva, beliau kini berdepan satu keputusan besar yang bakal menentukan hala 7 karier bola sepaknya, sama ada untuk terus kekal di Malaysia dan melengkapkan proses naturalisasi sebagai pemain Harimau Malaya atau menerima tawaran pulang ke kampung halaman untuk menyertai klub Division 1 Brazil, Sport Club do Recife. Ketika berita perpindahan ini mula tersebar di laman media sosial dan media sukan Brazil, ramai penyokong JDT dan Harimau Malaya terkejut dan busa. Ini kerana keputusan yang akan dibuat Bergson bukan sekadar melibatkan perpindahan klub, tetapi boleh menjadi faktor penentu sama ada Malaysia akan menerima seorang penyerang import paling konsisten sebagai pemain kebangsaan atau kehilangan aset besar dalam perancangan masa depan skuad negara. Bergson Da Silva bermula di JDT pada awal tahun 2021 secara pinjaman daripada kelab Fortaleza, namun hanya dalam tempoh beberapa bulan beliau menjadi nadi utama serangan skuad Harimau Selatan. Kemudian Bergson dikontrak secara tetap dan menjadi penyerang utama pasukan untuk 4 musim berturut-turut. Dengan rekod jaringan lebih 90 gol bersama JDT dalam semua pertandingan domestik dan antarabangsa, Bergson menjadi antara pemain import paling berjaya dalam sejarah Liga Malaysia. Bergson turut menjaringkan gol penting dalam pentas Liga Juara-Juara AFC dan Piala Malaysia, termasuk beberapa hat-trick padu yang sering menjadi sorotan berita. Fizikal yang kukuh, penyudah tajam dan ketajaman membaca pergerakan pertahanan lawan menjadikan Bergson sukar digantikan walaupun usianya kini berumur 34 tahun. Apa yang menjadikan kisah ini semakin dramatik ialah fakta bahawa proses naturalisasi Bergson ke dalam skuad Harimau Malaya telah hampir selesai. Menurut maklumat dari sumber FAM dan laporan media arus perdana seperti Berita Harian dan Astro Arena, permohonan Bergson untuk memperoleh taraf kerakyatan Malaysia berada dalam fasa akhir dan dijangka selesai selewat-lewatnya akhir tahun ini. Itu bermakna beliau boleh menyertai skuad kebangsaan Malaysia untuk perlawanan terakhir kelayakan Piala Asia 2027 saat menentang Vietnam nanti. Malaysia sememangnya memerlukan penyerang tulen yang memiliki pengalaman tinggi di pentas Asia. Memang kita sudah ada penyerang berkualiti seperti Holgado dan Figueiredo, tetapi kita tidak menolak kemungkinan bahawa Bergson akan memantapkan lagi jentera serangan apabila digandingkan dengan Arif Aiman. Bergson dilihat sebagai calon utama mengisi kekosongan posisi nombor 9 sebelum ketibaan warisan baru Harimau Malaya. Namun segala-galanya menjadi rumit apabila muncul tawaran dari Sport Club do Recife, salah satu klub ikonik dari utara Brazil yang kini berada di kedudukan 4 teratas Campeonato Brasileiro Série B dan dijangka akan promosi semula ke Série A musim depan. Klub ini bukan klub kecil. Recife pernah menjadi rumah kepada beberapa legenda Brazil seperti Juninho, Pernambucano dan Leonardo. Tawaran mereka terhadap Bergson seperti dilaporkan oleh wartawan sukan Brazil adalah kontrak 1 tahun dengan option tambahan bergantung kepada prestasi dan bonus lumayan. Lebih penting, Recife juga menawarkan Bergson peluang bermain di tanah kelahiran sendiri, sesuatu yang sukar ditolak oleh mana-mana pemain veteran apabila menghampiri penghujung karier. Jika beliau menerima tawaran Recife, maka segala proses naturalisasi akan terbatal secara automatik. Syarat utama mendapatkan kewarganegaraan Malaysia adalah pemastautinan tetap dan komitmen bola sepak di dalam negara. Sekiranya beliau bermain di luar Malaysia untuk tempoh melebihi 6 bulan sebelum kelulusan selesai, maka permohonan tersebut tidak lagi sah mengikut syarat Jabatan Imigresen dan FM. Sebaliknya, jika Bergson kekal di JDT walaupun ada tawaran lebih tinggi dari Brazil, beliau bukan sahaja akan mendapat peluang kekal sebagai legenda JDT, tetapi juga berpeluang mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Ia satu penghormatan yang sangat jarang diberi kepada pemain asing, khususnya dari Brazil.
Pihak dari Klub Johor Darul Takzim masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi berkenaan isu ini. Namun difahamkan TMJ telah dimaklumkan lebih awal mengenai tawaran dari Brazil. Reaksi penyokong Malaysia juga bercampur baur ketika ini. Ramai yang berharap agar Bergson teruskan proses naturalisasi dan membantu Harimau Melaya Mara ke pentas dunia. Sekiranya Bergson memilih untuk kembali ke Brazil, ia akan meninggalkan kesan besar kepada struktur skuad kebangsaan Malaysia. Malaysia terlepas peluang mendapatkan penyerang yang sudah memahami corak Asia dan berkualiti tinggi. FAM perlu mencari calon baharu naturalisasi yang mungkin memakan masa lagi, walaupun kita lebih memandang warisan dari naturalisasi. JDT perlu cari pengganti jangka panjang bagi posisi penyerang utama.